Best kan jadi air? Tenang je. Kau dah kenapa, Man? Yelah, akak kena ingat. Akak tu seorang yang kelam, kabut. Kau ni kan? Kak, ke sini tak? Apa? Sinilah. Akak tengok ni mana ada apa. Juaran baru. Saya ikan mana dapat. Man tak tipu. Man dah power lah sekarang. Kalau akak tak percaya, tak lawan lah Man. Kak. Kak. Kak merajuk ke? Alah. Man gurau je lah. Tak dah. Mana ada kau merajuk. Aku cuma teringat kita pernah mancing macam ni dulu kat kampung. Kak ikan tak? Pegang kau kuat jangan gelucu. Dia terjatuh dalam air. Taklah. Seronok lah mancing akak ni. Esok kita mancing lagi boleh? Boleh? Asalkan ada dengar cakap aku. Lah. Sorry kak. Besar ni. Tak nak naik kak. Kita bukan buat tu je. Kring. Cepatlah kak. Sabarlah, Man. Pegang kau kuat. Jangan laju-laju. Nanti kalau jatuh, jangan salah kakak. Kak jatuh ni. Akak kan dapat power. Kak, kan best kalau kita ada sama-sama macam ni selalu. Masalahnya, best untuk Man lah. Man suka kan boleh akak? Apa cakap macam tu? Man mana pernah boleh akak? Man mestilah sayang satu-satunya kakak Man ni. Man janji, Man always be there for you. Yelah tu. Dah lah selalu power akak. Akak jangan lupa. Man pernah belanja akak aiskrim tau. Sekali je. Sekali pun pernah. Nah, aiskrim. Terima kasih, Man. Ingat lagi aiskrim favourite akak? Mestilah ingat. Mak kan selalu beli. Kalau akak nak beli satu. Makan lah. Ya. Masa tu, kita selalu makan aiskrim sama-sama. Tapi kan kak, kita bukan ada banyak kenangan kat luar je. Akak ingat tak masa akak stres belajar tu? Siapa yang datang tolong akak? Apalah yang akak streskan sangat ni? Aku rasa, Man, aku tak cukup bagus lah. Kak, ingat tak apa kan mak ayah selalu cakap? Dalam belajar ni, kita jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan akak dah jadi orang yang paling kuat usaha. Iya ke? Iya. Bagi Man, akak dah jadi yang terbaik. Mak ayah mesti bangga dengan akak. Okeylah. Jom Man teman akak belajar. Okay, ni tolong akak ajar. Ni teori Pythagoras. Akak kena cari dekat sudut ni lah. Adik tak belajar lagi. Alamak, kenapa dia tak belajar? Ini SPM. Adik baru dah jalan. Adik noob lagi. X tambah Y. X kuasa 2 tambah 2Y. Kita tolak. Jadi negatif 2Y. Kenapa? Okay. Negatif 2Y. Tambah X kuasa 2. Tak soalan ni. Tiap kali akak rasa tak kuat, Man mesti ada.
Kak, kalau satu hari nanti Man dah tak ada dengan Kak, Kak jangan lupa Man Mana boleh akak lupa Man. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan akan tidur. Yang kusangkakan hanyalah mimpi tidak terperi. Genggam merah tanganku, teriaklah sekuat manapun aku. Asyik dia je. Assalamualaikum Man. Lama akak tak borak dengan Man. Tak sangka Man pergi dulu dari akak. Terima kasih Man untuk semua memori. Akak janji akak takkan lupakan Man. Assalamualaikum Man. Kak, balik dulu ya. Jika hari ini yang terakhir, izin Kehilangan itu bukan pengakhiran. Ia cuma cara hidup mengajar kita tentang rindu. Dalam setiap doa yang terlafaz, ada namamu yang tak pernah pergi. Andai kau tahu betapa sunyinya jiwa ini, betapa setiap detik terasa kosong tanpamu. Setiap jiwa pasti akan merasa kehilangan, seperti air tenang yang menyimpan arus paling dalam. Yang patah mungkin tak kembali utuh, yang hilang takkan terganti. Namun, selagi nafas masih bernyawa, kau akan terus hidup dalam memori. teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan akan tidur. Yang kusangka